Masih depan sikit lah. Ramai Tan Sri, panas sini Tan Sri. Tan Sri sini. Tan Sri, Puan Sri. Puan Sri. Thank you. Okey guys, pertama untuk biasakan rasa syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyerahkan Semua dah depan dah. takut budak-budak jawatan Perdana Menteri yang ke-8 dengan izin dan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Perkenan ke bawah Duli dan disebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan sokongan moral kepada saya. Dan kita telah pun beristiqamah untuk menyatakan syukur di atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada saya. Saya hanya memohon untuk seluruh rakyat Malaysia menerima baik keputusan yang telah pun diumumkan oleh Istana Negara pada hari ini. Terima kasih. Doakan kita untuk berjaya di masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang di masa-masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tan Sri! Hidup Tan Sri! Hidup Malaysia! Atas ni, atas. Kiri. Tidak. Saya dimaklumkan. Mike. Belakang sikit. Ikut maklumat yang diberitahu akan diadakan ke depan yang dibuat pada besok pagi jam 10.30. Jadi insyaAllah saya akan berada di Istana Negara besok. Terima Jangan tolak. Jangan tolak. Okay, alright. Okay. Thank you guys. Terima kasih guys. Saya Udin bin Muhammad Yassin setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia
dan akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan perlembagaan itu. Marah. Saya pun orang Bugis. Mak saya Bugis, mak saya Jawa, saya jadi Melayu.